Kata ulama, Nabi suka untuk syorkan siapa nak dapat khusyuk ni puan-puan, bersugi. Kita nak semayang, beri gigi tak? Ada yang beri, alhamdulillah, bagus. Jangan tinggal amalan bersugi. Nabi SAW sampailah Nabi nak wafat, Nabi masih lagi bersugi. Dia tak? Hanya sebab itu jangan tinggal. Ni nak dapat khusyuk ni. Pasal apa? Sebab bila kita semayang sekali, kalau kita tak bersugi, kadang-kadang lekat ni. Tadi makan apa? Daging harimau contoh. Daging apa? Daging harimau tu kan? Daging apa? Daging harimau menangis. Tak tahu celah mana mereka makan daging harimau menangis. Kan? Padahal kita yang menangis betul harga yang mahal sangat. Tapi dia buh daging harimau menangis. Nah, makan daging harimau menangis. Allahu Akbar. Ni lidah terselit. Hilang khusyuk kita. Jadi sebab itu dia ada persiapan, kata ulama. Persiapan sebelum semayang. Persiapan semasa semayang. Persiapan selepas semayang untuk dapat khusyuk. Kata ulama, Nabi suka untuk syorkan siapa nak dapat khusyuk ni puan-puan, bersugi. Kita